Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Kalau tidak mula menabung, mana akan ada simpanannya? Akaun simpanan emas Physical Gap memberi peluang kepada kita semua untuk menabung emas bagi membina simpanan jangka masa panjang, di mana emas adalah aset simpanan yang kalis inflasi yang tidak terjejas dengan kejatuhan nilai mata wang, dan emas juga dapat mengawal emosi boros kita berbelanja. Minimum tabungan yang kita boleh lakukan di akaun simpanan emas Physical Gap adalah serendah RM100 dan ke atas. Menabung emas di akaun Emas Gap juga tak ada komitmen bulanan. Ianya memberi kebebasan dan flexibility kepada kita untuk menabung gram emas pada bila-bila masa ikut bajet kita. Tak kisah harga emas berapa pun, kita fokus sahaja kepada pertambahan gram simpanan emas kita supaya simpanan emas kita terus bertambah untuk kita mencapai matlamat keuangan dengan lebih cepat berbanding kita buat simpanan dalam bentuk duit tunai. Apabila kita dah capai target berat emas fizikal yang kita nak miliki, kita boleh keluarkannya pada bila-bila masa. Jom semua kita mulakan tabungan emas hari ini untuk membina kekayaan pada masa depan. Hafizul bimbing sebaiknya.